Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syafiq Ramadan dan saya mau vlog time. So hari ni aku berada dekat Courtyard by Marriott KL South. Yang ni biasalah untuk hari ni kita nak datang untuk dinner Mid-Autumn Enforce. Jadi aku tak register lagi, kita nak register dulu. Jom. Lotus and Pandan. Okay. So halal certificate. Okay. So kita ada juga collab dengan Petronas. Alright. So dia bagi tumbler. Okay. So kita punya produk baru engine oil adalah Enforce Oil lah. Okay. Bukan PJ Warna. Oh. So saya sebab Ain tak ada ini. Oh ya ke? Okay. Alright, thank you Amira. Okay, so dah dapat dah goodies. Ada mooncake dengan tumbler with Petronas. Oh, sekarang Enforce collab dengan Petronas. Kau-kau lah. Jom kita tengok diorang punya booth. Okey, sekarang ni LS2 bukan sahaja berkaitan dengan helmet, dia ada juga apparel. Ada backpack, riding pant, dia ada riding jacket, ada baju, even custard pun diorang dah keluarkan sekarang. I think this one is the latest one lah. Ini lawa agak, waterproof. Pakai boa. Teknik boa. Lawa. How much? Color pula lawa, warna merah. Ni memang warna-warna favourite aku ni. Ada saddle bag, ada glove. Glove diorang pun diorang dah upgrade lah ni. Makin lawa. Ni antara contoh lah. Kalau kau nak tengok macam mana rupa produk dia dekat badan. Ni. Memang lengkap lah. Encik Muhammad Zamir bin Zahur Hussein, Chief Executive Officer of Okey, sekarang diorang tengah ambil gambar untuk Moto Cruise AMT 125 dan juga EZ 125i. There's a two edition motorcycle that we have from W Moto. And again, I just want to remind you, one of our friends from members of the press will be riding over the new cruiser AMT, and one of our dealers will be going back with the lucky draw of EX 125R. Alright guys, so para media tengah buat review dekat atas pentas. Kau tengok ni, diorang tengah buat review dengan lebih dekat. Khas untuk korang, para pengguna dekat luar sana. Ni diorang tengok dengan lebih dekat. Korang tengoklah ni. Ada Abang Beras, ada Amirul, ada. Kita ada lagi siapa? Hanif Todd, kita ada Atif Motovlog, kita ada Army. Korang follow lah diorang untuk tengok motor yang di-review ni ke depan ni. Alright guys, aku rasa itu saja untuk perkongsian aku vlog di Mid-Autumn Dinner by Enforce. Diorang lancarkan 5 buah motosikal.
So kalau boleh tengok lah nanti satu persatu apa motor dia dekat short ataupun TikTok, IG, para media yang datang pada hari ini. Jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe YouTube channel ni. See you guys next video. Stay tuned, stay safe. Assalamualaikum.